Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nur Aina Farhana binti Kamar Azmi. Nombor matrik saya C22A0382. Sepanjang 22 hari saya di Morgan, Malaysia, iaitu dari 9 Februari hingga 2 Mac 2026. Saya bukan sekadar menjadi pemerhati, tetapi saya juga menjadi sebahagian daripada jentera operasi mereka. Program siap ini bagi saya adalah satu medan ujian untuk menguji sejauh mana ilmu keusahawanan yang boleh saya pelajari di UMK yang boleh dipraktikkan dalam industri teknologi tinggi yang sangat kompetitif. Matlamat saya masuk ke Morgan adalah untuk memahami bagaimana sebuah jenama Jerman yang premium mampu bertahan dan mendominasi pasaran hartanah di Malaysia. Kawasan tempat saya bekerja iaitu Experience Center Morgan adalah satu zon psikologi. Saya belajar bahawa dalam menjual produk premium, kita perlu menjual pengalaman. Apabila saya membawa pelanggan masuk ke dalam bilik simulasi, saya melihat sendiri bagaimana mereka terpegun dengan hanya satu sentuhan panel. Suasana bilik berubah dari segi pencahayaan menjadi redup, suhu yang selesa dan muzik mula dimainkan. Ini adalah the power of experience. Apabila bercakap tentang Morgan, kita bercakap tentang evolusi sistem kawalan pintar global. Morgan bukan sekadar pengeluar Swiss Electric, mereka juga adalah arkitek kepada gaya hidup pintar. Sejarah mereka yang kaya dengan inovasi dan anugerah antarabangsa seperti Red Dot Design Award membuktikan bahawa dalam perniagaan teknologi, mereka bentuk adalah sama pentingnya dengan fungsi teknikal. Ini adalah syarikat yang sentiasa mencabar status quo mereka, iaitu tidak mahu pelanggan sekadar mempunyai rumah pintar, tetapi mahu rumah itu menjadi sebuah karya seni yang bertindak balas secara automatik terhadap keperluan penghuni. Struktur pasukan di Morgan sangat dinamik. Saya bekerjasama dengan jurutera sistem yang melihat setiap peranti sebagai kod pengaturcaraan dan pasukan jualan yang melihat setiap peranti sebagai penyelesaian kepada masalah pelanggan. Budaya kerja di sini sangat tight. Kami tidak ada ruang untuk membuat kesilapan. Setiap projek adalah satu komitmen. Saya belajar bahawa bekerja dalam pasukan teknologi premium menuntut disiplin yang tinggi dan komunikasi yang sangat tepat, kerana pelanggan adalah golongan elit yang tidak menerima apa-apa yang kurang daripada kesempurnaan desain mereka. Operasi di sini adalah tentang ketelitian. Saya didedahkan dengan fasa commissioning yang sangat intensif. Apabila kami masuk ke tapak projek, kami perlu memastikan integrasi antara sistem Morgan dengan pendawaian elektrik sedia ada berjalan lancar. Saya pernah melihat bagaimana pasukan teknikal menghabiskan masa berjam-jam untuk menyelesaikan isu komunikasi protokol antara peranti. Ini adalah proses di mana saya belajar bahawa teknologi itu akan sentiasa gagal jika ia tidak disokong oleh kepakaran manusia. Kerja teknikal di sini bukan sekadar memasang, tetapi mengintegrasikan sistem supaya ia menjadi satu kesatuan yang invisible dan mudah digunakan oleh pelanggan. Cabaran besar yang saya hadapi ialah bagaimana untuk menjelaskan kepada pelanggan bahawa kos pelaburan mereka hari ini akan memberikan peluang dalam bentuk penjimatan tenaga dan peningkatan nilai hartanah mereka pada masa hadapan. Peluangnya yang sangat luas dengan trend Smart City yang sedang rancak di Malaysia. Saya yakin Morgan berada di kedudukan yang tepat untuk memimpin pasaran.